8:18 malam. Kita tengok penyokong-penyokong daripada PDRM dan daripada JDT sebelah sana. Kita tengok kan, sebelah sana tak ramai lagi. Kat sana open, bahagian open sana lah. Tiket kat sana RM20. So dekat sini bahagian grandstand lah. Grandstand dah penuh. Kalau korang tengok kat sini kan, penuh. Ramai kan, tak apa, mungkin dalam pukul 8.30 atau 8.45 penuh kat sana. Kita tengok Okey, untuk perlawanan pada malam ini, JDT menentang PDRM di Stadion MPS di Selayang. Okey, untuk ramalan kita tanya Umar kita berapa Okey, untuk ramalan malam ni gol berapa? 5-0. 5-0 babe. JDT 5, PDRM 0. Tapi untuk aku pula, aku rasa dan aku buat ramalan gol untuk JDT 4 dan PDRM 0. So kita tengok malam ni macam mana permainan JDT. Untuk permainan JDT di tempat lawan, kita dah tahu JDT agak kekurangan penyokong. Di tempat sendiri JDT mengaum. So kita tengok pada malam ni apa yang boleh JDT buat untuk bertemu dengan PDRM. Sihat. Bola tendang keluar. Gol yang kedua Arif Aiman. Malam ni aku pasti Arif Aiman hat-trick 3. Okey, go. Alright. Go! Yeah! 6. Yeah! Akhirnya. Jairo akhirnya. Yeah, go. 7 guys. 7. Oh. Mantap. 7-0. Dah habis perlawanan antara PDRM menentang JDT. Kusangkakan 4 dan sebelah saya ni kusangkakan 5. Tetapi 7, kalau ikutkan boleh 9, boleh 10. Tapi Arif Aiman banyak percubaan yang tak masuk, kena palang, kena tiang. Banyak percubaan yang tepat. Tapi 7-0 dah memadai untuk mengatakan JDT raja sebenar bola sepak. Okey, itu saja daripada kami. Assalamualaikum. Bye-bye.